Terima kasih kerana berminat dengan program bimbingan jana RM300 sehari hanya dari rumah. Okey, jadinya program bimbingan jana RM300 sehari ini memang sangat proven dan kita boleh jana RM300 sehari melalui bisnes online dengan teknik advance digital marketing hanya dari rumah. Okey, jadinya Kemi akan tunjukkan macam mana kita boleh jana RM300 sehari hanya dari rumah, tak kiralah secara full time atau part time. Okey? Okey, sebenarnya ada sebab, ada penentu kejayaan bisnes kita untuk kita jana RM300 sehari ini. Yang pertama ialah syarikat. Okey, bagi kita yang memang tak tahu nak bisnes apa atau belum ada bisnes lagi, kita boleh join syarikat yang kukuh. Okey, pertama sekali mestilah yang kukuh. Okey, jadi syarikat yang Kak Mi buat ni, okey, yang boleh jana RM300 sehari ini, dia telah bertapak sejak tahun 1978. Maksudnya dah 40 lebih tahun di pasaran, okey. Dan syarikat yang kita nak pilih ni mestilah tak ada hutang. Sebab bila ada hutang, dia akan ada masalah, okey, untuk bayar kita punya commission, okey, bila sales tak cantik. Okey, jadi pastikan kita pilih syarikat yang tak ada hutang dan kalau boleh pilih syarikat yang ada aset yang berbilion. Okey, dan seterusnya syarikat macam mana yang kita kena pilih? Okey, kita boleh pilih syarikat antarabangsa. Sebab syarikat antarabangsa ni dia lebih kukuh dan lebih established. Macam tu, lebih stabil. Boleh juga nak pilih syarikat tempatan tapi kena pastikan ciri-ciri yang ke atas ni lah. Okey, dan company syarikat yang Kak Mi tunjukkan ini yang boleh jana RM300 setiap sehari, okey, telah berada di 170 negara. Dan telah melahirkan 5,000 jutawan daripada lebih 10 juta pengedar. Okey, dan kena tengok juga syarikat kita pilih, okey, yang kita nak mula ni kan mestilah prestasi jualannya sentiasa menaik. Kan itu ialah indikator. Okey, itu menjadi penentu kejayaan bisnes kita boleh jana RM300 sehari. Okey, yang kedua, okey, produk. Okey, kekuatan sesuatu bisnes itu adalah terletak pada produk. Okey, produk mestilah sangat berkualiti dan kalau boleh berkualiti antarabangsa. Okey, macam syarikat yang Kak Amy tunjukkan ini, dia memasarkan produk Sunnah Superfood. Okey, dan telah ada lebih 40 tahun di pasaran. Jadi dia selamat dan halal insya-Allah. Okey, bayangkan syarikat produknya dah ada 40 tahun di pasaran, mestilah dia selamat. Tak macam produk-produk yang ada sekarang ni kan. Tiba-tiba ditarik balik kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, untuk produk ini, syarikat ini menjalankan 1.5 juta kajian setiap tahun. Okey, sebab kita ada 3 orang saintis kita sendiri. Kan? Seronok. Okey, dan juga kita memonopoli pasaran dunia. Sebab tu kita boleh buat RM300 sehari, malah lebih. Okey, dan syarikat ini mempunyai ladang sendiri. Bila kita ada ladang sendiri, kita boleh kawal kualiti kita sendiri. Kita boleh tentukan macam mana produk kita ni. Dan juga produk kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Maksudnya banyak sangat pilihan. Membuatkan sales funnel kita mantap. Sales funnel ialah corong apa ni, corong sales. Senang untuk upsell. Upsell ni apa tahu? Upsell ni kita boleh daripada satu customer itu kita boleh dapat sales yang banyak. Daripada beberapa produk. Mula-mula dia nak satu je tapi kita boleh upsell. Itu. Jadi bila kita ada banyak produk, kita senang untuk upsell dan senang untuk jana RM300 setiap hari. Okey. Dan pastikan produk kita ni harga mampu beli. Sebab kalau boleh kita nak lebih ramai pelanggan, lebih ramai customer yang mampu. Kan kita ambil purata lah kan. Kalau kita jual produk yang memang harga dia tinggi, kan tak ramai yang boleh
miliki. Okey, dan yang seterusnya, pastikan produk kita tu tak bermusim. Tak bermusim ni maksudnya, contoh hari raya je baru kita ada produk kita. Lepas raya kita tak ada. Ataupun, sekolah, kan. Bila nak naik sekolah, baru kita ada sales. Kalau tak naik sekolah, kurang sales kita. Kita tak nak macam tu sebab nanti income kita tidak hari-hari ada. Okey? Dan juga pastikan produk kita bukan produk trending. Bila produk trending, okey, kita akan ada isu dah tak trending. Bila dah tak trending, kita punya sales akan menurun, income kita akan merosot. Okey, yang ketiga, penentu kejayaan bisnes kita ialah marketing plan syarikat itu. Okey, marketing plan syarikat itu macam mana? Okey, pastikan marketing plan itu sangat simple. Sangat simple, sampai kita boleh faham. Senang nak faham, tak payahlah complicated sangat sebab kita ni bukannya nak jadi pandai, kita nak berniaga. Jadi pastikan marketing plan dia faham, senang faham. Kita senang nak faham berapa kita untung, macam tu. Yang kedua ialah duplicable. Duplicable ni senang orang nak mula. Okey, maksudnya semua orang boleh mula. Duplicable ni tiru kan? Duplikasi. Senang orang nak mula. Okey. Yang ketiga, profitable. Profitable ni mestilah menguntungkan kita. Seperti mana syarikat yang Kak Mi tunjuk ni, okey, kita bagi sehingga 70% keuntungan. Tinggi tau, 70%. Dan yang seterusnya, mestilah marketing plan itu fun. Fun ni maksudnya kita happy, kita tenang bisnes, kita tak pening-pening kepala sebab company dah sediakan package pelancongan sebagai reward 2 kali setahun. Okey? Jadi pelan pemasaran yang mudah, membolehkan siapa saja boleh memula, boleh diduplikasi supaya semua orang boleh berjaya dengan modal yang kecil tapi untung besar. Dan reward dari syarikat yang sangat mewah dan eksklusif. So, bagaimana kita boleh jana RM300 sehari? Okey, pertama sekali, okey, pastikan syarikat yang kita pilih, bisnes yang kita pilih tu tak ada orang tengah. Sebagai ejen kita perlu pilih syarikat yang ada sumber sendiri. Okey, macam ada ladang sendiri, kilang sendiri supaya keuntungan kita boleh dimaksimumkan. Okey, katakanlah kita tak ada ladang, tak ada kilang kita beli barang daripada orang tengah. Okey, kita pasarkan, kita tempah daripada orang tengah. Orang tengah dah ambil 35% daripada seluruhnya. Okey. Okey, company memang dah tentu ambil 30% untuk kos operasi dan sebagainya. Jadi bila ada orang tengah, okey, portion 35% tu memang dia ambil. Jadi kita sebagai ejen tinggal 35% saja. Sepatutnya kalau tak ada orang tengah, kita boleh dapat 70%. Jadi sebab itu di sini, di company ini kita boleh jana RM300 sehari. Sebab kita punya keuntungan sehingga 70%. Okey. Okey, yang kedua, okey, bagaimana kita boleh jana RM300 sehari? Komisen mestilah dibayar daripada harga jual, bukan dari point. Okey, point ni macam bonus value, point belt value, sales value, dia akan kecilkan keuntungan kita. Kan? Jadi kalau ada jual produk RM1,000, tapi sebab ada PV, BV, SV, untung jadi kecil. Okey, contoh. Okey, kita buat sales RM1,000. Okey, tetapi produk itu ada 0.5 bonus value. Dan kita layak 25%. Okey, jadi kita kena kalikan dulu dengan 0.5 BV. Baru kita kalikan dengan 25%. Kita punya untung 125. Tetapi di company ini, kita bayar komisen anda daripada harga jual. Okey, katakan sales anda RM1,000, kita terus darabkan dengan 25%. Jadi anda punya komisen, anda punya untung ialah RM250. Berbeza sangat dengan company yang ada point-point. Okey, dan sebenarnya belum pernah ada point yang lebih daripada 1. Mesti kurang daripada 1. Sebab itu adalah satu cara untuk syarikat menaikkan keuntungan mereka. Bila syarikat untung banyak,
kita akan untung kurang. Okey. Dan yang ketiga, okey, bagaimana kita boleh jana RM300 sehari? Kita kena cari, okey, marketing plan yang tak ada pairing atau matching. Pairing ni macam mana tahu? Pernah dengar bisnes yang ada kaki kiri, kaki kanan? Ini ialah pairing. Okey, komisen dibayar bila ada kaki kiri ejen A dan kaki kanan ejen B yang buat sales yang sama. Jadi kalau tak sama, komisen akan dibayar mengikut sales yang lebih kecil. Adil ke? Sebenarnya memang tak adil lah sebab kedua-dua ini adalah ejen kita. Kan? Dan tak pernah lagi ada manusia yang sama. Kembar pun tak sama. Jadi macam mana kita nak samakan sales kita punya ejen? Okey. Dan bila dia bayar komisen daripada sales yang lebih kecil, kat mana perginya baki keuntungan yang tak dikira sebagai komisen kita? Syarikat yang punya. Sebab itulah kita tak boleh untung besar bila ada pairing atau matching. Okey? Jadinya kat mana? Macam mana sebenarnya kita boleh jana? Okey, untung RM300 sehari ni. Okey. Di sini kita sediakan untung runcit sehingga 48%. Okey, bayangkan produk RM100, anda untung sehingga RM48. Kalau RM1,000, RM480. Sebab tu kita senang-senang boleh dana RM300 sehari. Okey, yang kedua, kita sediakan bonus daripada group sales sehingga 43%. Banyak kan? Group sales ni maksudnya bila kita sebagai ejen, kita ada ejen di bawah kita. Kita ada team sales kan? Okey, bonus daripada team sales ni, okey, company sediakan sehingga 43%. Okey, dan bayangkan bila anda daftarkan satu ejen baru dalam tim anda dapat komisen RM500 sehingga RM800. Nampak kan? Seronok. Jadi, yang seterusnya, kita ada royalty bonus. Royalty bonus ini bila tim anda dah besar, okey, anda juga menikmati royalty bonus sehingga 6 angka sebulan. Okey, dan setiap bulan kita ada extra cash reward daripada RM1,500 sehingga RM3,000 setiap bulan. Dan bonus tahunan sebenarnya daripada RM10,000 sehingga RM4 juta. Itu tak termasuk 2 tiket pelancongan keluar negara, termasuk flight, hotel, makan dan duit poket 2 kali setahun. Banyak kan? Sebenarnya lebih tahu kita boleh jana lebih daripada RM300 sehari. Okey, jadi di sini Kak Mi nak tunjukkan modul bimbingan untuk jana RM300 sehari. Okey, anda akan dapat yang pertama advance online marketing. Okey, TikTok, FB, IG, Google, YouTube, WhatsApp yang bernilai RM2,000 termasuk free dan paid marketing. Kalau nak buat ads pun boleh, kita akan ajar. Okey, yang kedua, kita berikan 2 sistem automation untuk leads dan follow up. Okey, automation ni memudahkan kita untuk berinteraksi dengan customer atau prospek kita. Jadi automation ni membuatkan kita tak perlulah kita follow up satu-satu. Okey, dan ini bernilai RM1,200. Yang ketiga, kita berikan 18 produk bernilai RM1,600. Dan yang keempat, kita sediakan apps lengkap untuk kita mula menjual. Ada product knowledge, ada product training di dalam apps itu yang bernilai RM1,000. Kita sediakan website anda sendiri bernilai RM3,000. Kita sediakan personal coaching secara lifetime. Lifetime bernilai RM3,000. Kita sediakan group support dan community bernilai RM500 dan kita akan guide untuk membina personal branding dan metafizik lah bernilai RM1,500. Ini termasuk analisa potensi diri, strategi content branding dan positioning dalam niche. Sejumlah sebenar nilai semua modul bimbingan ini ialah RM13,800, tetapi Kak Mi hanya nak bagi promo 24 jam daripada sekarang. Anda akan dapat semua modul bimbingan ini dengan RM1,650 saja. Okey, daripada jumlah nilai sebenarnya RM13,800, anda cuma perlu RM1,650 saja untuk mendapat ke-88 modul bimbingan jana RM300 sehari.
Okey, mudah sekali saja. Okey, dan kita boleh terus bimbing anda untuk jana RM300 sehari. So, dapatkan sekarang, okey, dalam masa 24 jam saja promo ini. Okey, yang minat terus contact kami. Okey, Assalamualaikum.